Penting guys, untuk korang yang baru nak mula memanah, yang penting sekali yang pertama adalah body form korang dulu, bukannya aiming. Okey, sebab apa? Bila body form korang ataupun body posture korang betul dan konsisten, korang akan dapat hantarkan arrow korang ke sasaran dengan tepat walaupun tanpa memandang pada sasaran korang. Tapi kalau korang menggunakan aiming sahaja semata-mata, korang lock on lah macam mana pun, kalau body posture korang salah, korang punya arrow akan terkeluar dan lari daripada sasaran. Okey, so kalau korang nak belajar memanah, pastikan korang belajar dan dapatkan body form yang betul dahulu. So jom kita tengok macam mana hasil dia dengan body form yang baik. Let's go. Okay guys, so ni dia body form yang baik dan konsisten, lebih penting. Okay guys, anyway, siapa yang berminat untuk mula memanah dan nak dapatkan set peralatan memanah korang yang pertama, boleh dapatkan dalam link yang diberikan. Dan kalau korang beginners yang baru nak bermula, make sure korang pilih pilihan 25 lbs ataupun 30 lbs sahaja dulu. Okay?